Sekarang ni saya nak dengar justifikasi. Justifikasi dia tak wajib data. Okey? Okey, cuba bagi justifikasi tanpa data. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan dia buat tenaga Itu melalui proses apa? tak perlu analogi. Saya nak justifikasi yang betul. Kita bercakap pasal budak Hafiz, budak-budak Hafiz yang kena abuse. Kenapa tumbuh-tumbuhan pula? Sebab DMA nak terangkan bahawa kita tak Itu wajib data. false analogi palsu. Saya boleh bagi false. analogi palsu untuk terangkan apa-apa argumen yang saya ada. Kenapa Sebab tu saya false? nak justifikasi yang betul. Kenapa false? Sebab dia tidak ada persamaan. Mana you tahu tak ada persamaan sedangkan DMA tak terangkan lagi? Sebab DMA dah bagi dah argumen tu. Ya, yang jatuh bangunan semua saya dah agak dah. DMA hanya boleh bagi sekadar itu saja. Gunakan taktik sama, false analogy je. Saya boleh bagi, cuba Kenapa bagi guna false? teknik Kenapa false? False maksudnya bila kita gunakan satu analogi lain untuk menerangkan argumen kita. DMA tak tanya definisi false analogy, DMA tanya kenapa. Okey, macam ni lah. itu false. Teruskanlah dengan analogi tumbuhan, saya nak dengar. Contoh, tumbuh-tumbuhan dia buat tenaga melalui fotosintesis. Benda tu DMA percaya tapi DMA tak ada data. Tapi adakah bermakna statement tu tak berasas? Tak. Sebab apa? Sebab DMA punya asas adalah scientist consensus sistem pendidikan. Kepercayaan DMA terhadap sistem pendidikan. Konsensus saintis dunia mengatakan bahawa fotosintesis itu betul. So DMA boleh leverage benda tu. Yang tu pun ada data DMA. Sebenarnya kenapa boleh mencapai konsensus tu? Kenapa saintis boleh mencapai konsensus tu? Melalui data juga. Betul, saintis tu lah ada data, DMA tak ada. Kalau contoh saya yelah, bagi satu hari, lah. saya boleh kumpulkan yang tumbuhan, data pasal tumbuhan tu saya boleh kumpul. Sekarang DMA boleh kumpul tak data pasal ni yang statement DMA? Boleh bagi 1,500 tak? Kenapa saya nak bagi? Ini pendapat DMA. Di mana salah? Di mana salah? Saya nak DMA terangkan kenapa nak alihkan kepada saya. DMA yang saya salah, yang saya cakap DMA salah ni, DMA tidak lampirkan data. Itu yang saya salah. DMA kata kita tak wajib ada data sebab kita ada benda lain. Contohnya Okey, betul. Tak wajib ada data. Okey, kita dah settle dah benda tu. Okey, cuba ulas pasal isu ni tanpa data. Cuba ulas. Pertama, masuk abuse di situ adalah cognitive developmental. Maknanya abuse dari segi cognition. Dia punya cognitive ability. Dia punya otak, development otak tu, di situ kezaliman. Sebab apa? Sebab dia punya otak, dia merencatkan dia punya perkembangan otak dengan masuk tahfiz awal sangat. Sebab apa? Pertama, kita punya causal mechanism. Ni yang panggil causal mechanism. Penyebab dia. Pertama adalah early hyper specialization di usia muda. Sebab dia belajar satu benda. Kecuali tahfiz tu dia ajar dua-dua tak apa. Tapi tahfiz yang ajar pure tahfiz saja, memorization saja, menyebabkan budak tu dia tak boleh bina mental model lain. Contohnya pattern recognition, contohnya causal mechanics, spatial math, algebraic logic.